Kim Soo Hyun baru-baru ini menjadi buah mulut netizen di sana selepas ada satu saluran YouTube iaitu Garusero Research Institute Ge Yeon membuat satu dakwaan yang dia pernah menjalinkan hubungan cinta dengan mendiang Kim Sa-rong ketika usianya di bawah umur. Malah, saluran YouTube tersebut juga menyatakan bahawa dia terlibat dalam skandal driving under the influence yang dikaitkan dengan pelakon wanita itu. Berikutan dengan kehangatan isu tersebut, agensi pengurusan Soo Hyun iaitu Gold Medalist semalam membuat tindakan pantas untuk menyangkal segala tuduhan yang dianggap tidak berasas itu. Syarikat tersebut turut menegaskan bahawa segala dakwaan itu tidak benar dan menyifatkan kenyataan Ga Se-yeon sebagai fitnah yang boleh merosakkan reputasinya. Tuduhan bahawa syarikat dan Kim Soo Hyun bersekongkol dengan YouTuber Lee Jae-ho untuk menganiaya mendiang Kim Sa-rong, bahawa Kim Soo Hyun pernah bercinta dengannya sejak usia 15 tahun, serta dakwaan bahawa kami menangani insiden diva secara tidak adil adalah 100% palsu dan tidak boleh diterima sama sekali. Tidak berdiam diri, Gold Medalist memandang serius terhadap itu dan ingin mengambil tindakan undang-undang paling tegas terhadap sesiapa yang menyebarkan berita palsu ini. Dalam masa yang sama, agensi berkenaan turut menzahirkan rasa simpati terhadap pemergian Kim Sa-rong serta mengecam sekeras-kerasnya tindakan Ga Se-yeon kerana menyebarkan spekulasi liar yang hanya memburukkan lagi keadaan. Penyebaran maklumat palsu seperti ini hanya mencetuskan budaya cyber-wrecking yang memberi kesan besar kepada mendiang Kim Sa-rong sepanjang hidupnya. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dibiarkan, katanya. Bagaimanapun, Kim Soo Hyun sehingga kini masih belum lagi mengeluarkan sebarang kenyataan secara peribadi berhubung tuduhan ini. Namun begitu, ramai peminat setia tetap memberikan sokongan terhadapnya dan berharap isu ini dapat diselesaikan dengan adil. Sebagai rujukan, mendiang Kim Sa-rong ditemui meninggal dunia di kediamannya di Seongdong-gu, Seoul pada 16 Februari tahun 2025.